Tips kekal produktif pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah melemahkan kita, tetapi meningkatkan prestasi harian kita. Produktiviti pada bulan Ramadan bergantung kepada pengurusan diri. Yang pertama, bukan sahaja menguruskan masa, tetapi kita menguruskan tenaga seharian kita. Yang kedua adalah sahur yang berkualiti. Nabi SAW bersabda, "Ni'mas suhurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur adalah tamar. Yang ketiga adalah rehat yang berkualiti dan strategi. Kena berehat sekadar untuk merehatkan badan dan minda. Seterusnya, kita betulkan niat setiap pekerjaan kita. Kerana Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Keberkatan waktu hadir bersama disiplin dan kesungguhan. Jom kekal produktif di bulan Ramadan.